Bahagian lepel kebaya janggan ini dia berbeza dengan kebaya lain. Kita kena buat pola pecah sedikit untuk dia punya lepel. Jom saya tunjuk kepada anda. Ini badan depan yang saya pisahkan. Ini akan jadi lapisan lepel ataupun bahagian yang overlap di hadapan kebaya janggan. So, jarak ukuran dia adalah saya ganjakkan adalah 2 inci. Kemudian saya potong sehingga pergi kepada dad. Okey. Kemudian saya ganjakkan dalam 3 inci ataupun 2 inci daripada tepi ni untuk bahagian bawah. Video sebelum ni saya dah ajar cara buat pola. Anda dah tengok ke belum? Tolong komen sekejap, saya nak tahu. Kalau dah, komen dah. Kalau belum, komen belum. Dan nanti anda boleh pergi ke TikTok kami dan tengok balik video satu persatu. Untuk badan belakang, ini adalah dia punya facing dia ataupun lapisan dia. So ganjak 2 inci dan turun ke bawah saya buat dalam 3 inci dah. Potong 2 keping facing ini. Menjahit sampai pandai. Sebelum saya terlupa, saya gunakan gunting keluaran jarum tu. Okey, kita dah potong. Bahagian tepi ni tak payah basi pun tak apa. Nanti kita akan jahit tepi. So anda kena potong ngam-ngam. Dah cucut dah kalau potong ngam-ngam. Bila kita dah potong, dia akan jadi 2 keping lah. So satu akan jadi sebelah kanan dan satu akan jadi sebelah kiri. Dia akan overlap nanti. Untuk facing ataupun lapisan belakang pula, kita hanya perlukan 1 keping saja. So ikut ira juga ni kat sini. Kemudian kita jarumkan dan potong. Basi dekat leher suku, basi dekat bahu setengah. Bahagian bawah tak payah basi untuk kita terus jahit tepi. Kita dah siap potong dah. So sekarang kita kena lekatkan dengan sulina ataupun kain gam bagi tebal sikit. Video ni mungkin panjang. Saya minta bantuan anda untuk follow dan save dulu. Jom kita sambung step seterusnya. So ini interlining yang saya gunakan ataupun sulina dia panggil kain gam. Cuma yang ni saya tak kerti nak sebut. Kalau anda tahu nama dia, anda boleh komen. Saya panggil sulina juga. Okey, dia ada gam. First saya akan lekatkan lah. Dah lekat semua baru saya potong ikut kain. So saya lekatkan sedikit dulu. Style saya lah. Anda boleh ubah cara anda. Saya tak adalah nak gam semua. Yang paling penting bila dia dah lekat, nanti senang saya nak potong mengikut sisi kain. Okey, dah siap kita jahit tepi dan gam. Sekarang kita cantum bahagian bahu. So nampak kita dah cantum dah pun facing belakang dan facing depan. So nanti dia akan jadi lebih kurang macam ni lah. So dia akan overlap pada bahagian bawah. Best kalau ada panduan step by step macam ni. Nak nota pun senang faham, tak pening kepala. Buat pola dengan cara yang cepat lah. Kami nak buka jualan buku 3 ganda. 3 buku ni harga RM270, tapi kami bagi kepada anda cuma RM99. So satu buku ni jatuh RM33. Satu buku boleh menghasilkan pelbagai jenis baju. RM33 dapat banyak baju, untung banyak kak. Paling best, anda boleh dapat video tutorial menjahit pada bahagian-bahagian tertentu bernilai RM299. Tapi kami bagi percuma jika anda beli buku ni. Buku ni sebenarnya dah terjual lebih daripada 20,000 naskah seluruh Malaysia. Sampai bila nak buat pola dengan cara yang susah dan ambil masa yang lama? So sebelum dia melarat, baik klik link di bawah dan dapatkan buku ni sekarang.